Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, tanpa kita sedar sekarang ni kita dah berada di hujung bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat ni akan tinggalkan kita sebentar saja lagi. Persoalannya bukanlah berapa banyak amalan yang kita dapat, tetapi apakah yang kita dapat daripada bulan Ramadan ni? Apakah amalan yang kita dapat bawa ke bulan-bulan yang seterusnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT ialah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Tuan-tuan, perempuan, saya tahu kita dah berada dekat hujung bulan Ramadan, tapi jangan sesekali kita anggap bulan Ramadan ni di hujung dia ialah satu garisan penamat, tapi kita anggap dia sebagai satu garisan permulaan. Garisan permulaan untuk kita mula istiqamah, mula konsisten untuk buat lagi banyak amal ibadat pada masa hadapan. Kalau waktu bulan puasa kita selalu bela Al-Quran, kita selalu baca Al-Quran, tapi lepas bulan puasa kita pun kena selalu baca Al-Quran, kena kerap baca Al-Quran, jangan tinggal. Kalau sebenarnya waktu bulan puasa kita disiplin, kita konsisten, lepas bulan puasa kena konsisten, jangan lihat. Kalau waktu bulan puasa kita selalu sedekah, lembut hati bersedekah, lepas bulan puasa jangan kerahkan hati, teruskan bersedekah. InsyaAllah Allah akan balas dengan berlipat kali ganda ganjaran. Tuan-tuan, perempuan, bulan Ramadan ni kita nak ukur berjaya ke tidak kita ni bukanlah dengan berapa banyak amalan yang kita dah buat, tapi kita nilai dengan kehidupan kita selepas bulan Ramadan. Kalau kita istiqamah, insya-Allah itu adalah tanda amalan kita diterima. Tuan-tuan, perempuan, di hujung bulan Ramadan ni kita tak tahu sama ada ni Ramadan kita yang terakhir ataupun tak. Jadi saya ingin berpesan kepada tuan-tuan, perempuan, jadikanlah Ramadan ini sebagai saksi untuk perubahan diri kita. Ibadah yang sedikit tapi konsisten, insya-Allah lebih bagus daripada amalan yang sekerat-sekerat. Itu sahaja daripada saya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. #sikit apa, janji ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.